Assalamualaikum. Resepi special kali ni sempena Hari Raya Aidiladha. Memang cukup meriah kalau kita dapat hidangkan satu set lengkap dalca tulang dengan nasi minyak dan juga dilengkapi dengan acar timun. Menu macam ni memang antara yang selalu jadi kegemaran bila berkumpul ramai-ramai dengan keluarga dan juga tetamu. Untuk dalca, Cik Noh nak buat kuah yang pekat, berempah, seimbanglah rasa. Ada rasa manis asli daripada air rebusan tulang, cukup lemak pedas kuahnya, tapi bila makan, rasa tak muak. Cik Nom juga akan kongsikan beberapa tips penting supaya rempah tu lebih sedap dan kuah tu jadi lebih kau lah, macam makan kenduri. Nasi minyak pula kita buat yang fluffy, cantik berderai dan wangi satu rumah lah bila masak. Bila makan sekali dengan acar timun yang masam manis rangup tu, memang cukup lengkap rasa dia. Okey, jom kita mula. Untuk dalca, Cik Nom dah rebus malam, hampir 1,5 kilo tulang lembu. Rebus sampai lembut. Air rebusan nampak pekat sebab kolagen dah sejuk kan, jadi jelly lah. Dan simpan dalam peti sejuk. Sebab tu korang nampak ada lapisan lemak ni. Cik Nom nak buang sikit, tapi tinggalkan juga separuh untuk flavor. Kacang dal pula, ni jenis yang nipis sikit, tak pasti nama dia, aradal kot. Cik Nom basuh setengah cawan, rendam 1 jam, kemudian rebus sampai lembut macam ni. Bila kita picit je, boleh pecah lembut. Sekarang kita sediakan sayur, potonglah 2 biji kentang, agak-agak 1 batang carrot. Terung Cik Nom guna yang bulat 1 biji, belah 8. Korang boleh aja guna terung yang panjang tu. Dan 6 batang agak-agaklah kacang panjang, potong memanjang dalam 2 inci. Bahan untuk tumisan, hiris nipis setengah biji bawang besar, 2 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Untuk bahan kisar pula, Cik Nom potong kasar je 1 biji bawang besar ni dan 1 inci halia. Agak-agak 5 ulas bawang putih. Lepas tu korang kisar semua ni sampai halus. Dalam mangkuk yang kecil, satukan 3 sudu besar rempah kari daging, 1 sudu besar rempah kurma. Ni yang special resepi ni. 1 sudu besar serbuk cili untuk warna terang cantik nanti. Dan 1 ke 2 sudu besar cili kisar, cili bo lah. Kalau tak suka pedas, korang boleh kurangkan. Bancuh campuran rempah ni dengan bahan yang kita kisar halus tadi sampai jadi paste yang pekat. Inilah asas tumisan kita yang nak buat bagi dalca tu power hasilnya. Okey, sekarang kita masak dalca. Panaskan minyak dalam periuk ataupun kuali yang besar. Lepas tu korang masukkan rempah tumis 4 sekawan. Dan juga 1 helai daun pandan, 2 tangkai daun kari. Lepas tu korang tumis sampai naik bau. Bau rempah tu memang dah start dah rasa macam kenduri. Lepas tu masukkan bahan hiris dan tumis sampai layu. Jangan garing sangat ya. Bila bawang dah start lembut, boleh masukkan hirisan tomato. Kita kacau sampai hancur. Style Cik Nom tak suka letak tomato waktu akhir. Cik Nom suka letak masa tumis. Lepas tu tumis pula bahan paste rempah tadi. Kita kacau ni sampai pecah minyak. Ni penting supaya rasa bawang dan halia tu betul-betul masak. Kalau nampak tak pecah minyak, jangan risau. Mula-mula memang tak pecah minyak lagi. Lepas tu kita tambah air 3 ke 4 kali. Setiap kali tambah tu, kita masak tumis sampai kering. Warna dia akan jadi lebih gelap dan minyak pun dah mulalah nampak terbit. Sekarang boleh masukkan terung, kentang dan juga carrot. Bahagian menumis ni memang kita tak boleh kalut. Sebab kalau rempah tak cukup masak, memang confirm kurang sedap lah hasilnya. Sebab tulang daging tu kita dah masak lembut, jadi kita masuk sayur yang keras-keras dulu.
Bila sayur dah layu sikit, korang masukkan kacang dal yang kita dah rebus lembut tadi. Ni air rebusan daging. Tadi kan nampak macam jelly. Ni Cik Nom dah cairkan balik. Teruskan reneh sampai sayur semua tu betul lembut dan kacang dalca tu dah mula hancur. Kacau perlahan dan biarkan kuah mereneh sampai sebati dan mula jadi pekat. Bila kuah dah cantik, bolehlah masukkan kacang panjang. Masak sampai hampir lembut. Kenapa kacang panjang Cik Nom masuk last? Sebab dia mudah je lembut. Kalau masuk awal-awal, lama-lama nanti kita masak, mudah jadi hancur. Cik Nom kurang sukalah. Okey, bahan ni memang penting untuk balancekan rasa. Kita masukkan 1 ke 2 sudu besar air asam jawa. Lepas tu tuang dalam setengah kotak kecil santan. Dah cukup dah. Perasakan dengan garam secukup rasa dan juga sedikit gula kalau suka. Cik Nom tak letak dah. Dan yang ni hirisan cili merah. Lepas tu kita masukkan isi tulang yang dah rebus sampai lembut tu. Selepas kita masukkan santan dengan tulang, guna api perlahan dan masak reneh sampai semuanya sebati dan kuah pun jangan terlalu pekat. Biar mendidih, cair sikit tak apa. Sebab nanti kan kalau sejuk, kuah tu akan jadi lebih pekat. Kuah dah siap pun, boleh rehatkan dulu. Biarlah kari dalca kita meresap masuk sebati dengan tulang daging tadi. Okey, sementara dalca tu rehat, kita buat pula nasi minyak. Stepnya, basuh 3 cawan beras basmati sampai jernih air. Dan ni Cik Nom dah rendam 30 minit supaya hasil nasi kita lebih kembang panjang, lembut dan cantik berderai. Lepas tu tutuskan air. Bahan tumisan, hiris nipis setengah biji bawang besar, setengah inci halia. Cik Nom hiris membulat sebab nanti lepas masak, tarik keluar je senang. 2 ulas bawang putih. Dalam kuali, panaskan anggaran 3 sudu besar minyak masak dan juga 2 sudu besar ghee. Lepas tu korang masuklah rempah 4 best friend ni. Tumis sampai naik bau. Detail bahan dia ada dekat resepi ya. Dan juga 1 helai daun pandan. Lepas tu pula masuk bahan hiris dan bahan tumis sampai kekuningan. Okey, boleh masukkan beras yang kita dah toast tadi. Kacau sekejap supaya setiap biji beras tu dia bersalut dengan minyak dan juga ghee. Macam kita goreng lah. Kacau perlahan ya supaya beras ni tak patah. Sekarang Cik Nom tuang 3 cawan air dan campur dengan 1,5 cawan susu cair. Sukatan dia kalau 1 cawan beras tu 1,5 cawan cecair. Cecair tu maksudnya campuran susu dan juga air. Masukkan 1 cube pati ayam. Ni Cik Nom guna serbuk ayam. Garam secukup rasa. Tambah kismis sikit. Dan juga nak bagi naik seri warna tu, korang letaklah sikit pewarna kuning. Kalau tak ada pewarna kuning, kunyit pun bolehlah sikit. Lepas tu boleh transfer dalam periuk nasi dan set masak white rice macam biasa. Okey, untuk acar timun, kita buat bersih, jangan susahkan hidup kau dek. Hiris sederhana nipis 1 biji timun, 2 keping nanas dan juga setengah biji bawang besar. Ni ada cili merah besar pun. Satukan semua dalam mangkuk. Masukkan anggaran setengah sudu kecil garam. Ni 2 sudu besar gula. Dan juga cuka makan 3 ke 4 sudu besar macam tu. Korang rasalah ya. Gaul sebati. Simpan dalam peti sejuk sekejap sebelum makan. Supaya nanti kan rasa tu lebih fresh dan juga rangup. Dah siap dah semua set hidangan kita. Nasi minyak pula. Bila buka je, bau macam kenduri. Tengok, walaupun kita masak simple je, tapi hasil dia cukup lembut dan juga fluffy. Bau ghee dengan tumisan tu memang membuka selera. Macam biasa, Cik Nom nak recaps dulu tips penting. Yang pertama, rebus tulang tu lama supaya isinya lembut dan air rebusan tulang tu keluar jadi lebih manis untuk kuah. Yang kedua, tumis bahan kisar dan rempah sampai pecah minyak supaya semua rempah tu masak elok.
Yang ketiga, masukkan sayur ikut jenis. Yang keras dulu, kemudian baru yang lembut. Yang keempat, masukkan santan dan juga tulang yang lembut tu pada akhir waktu. Guna api perlahan, renih dan jangan masak terlalu lama. Yang kelima, untuk nasi, rendam beras basmati 30 minit dan kemudian toast, goreng beras dulu dengan tumisan supaya dapat hasil nasi yang lembut berderai. Jomlah hidang, lapar dah ni. Korang tengok, dalca ni bila kita rehatkan, dah naik minyak dia tu, warna pun dah jadi cantik. Tulang daging ni pun dah lembut mesra sebati dengan kuah. Cik Nom tabur dengan daun ketumbar sikit. Alhamdulillah dah siap satu set menu ala kenduri, dalca tulang, nasi minyak dan acar timun special untuk Hari Raya Aidiladha. Kuah dalca dia memang pekat berempah. Nasi minyak panas berderai, makan pula dengan acar timun yang rangup, memang puas hatilah. Menu yang sesuai sangat untuk Raya Korban. Jangan lupa like dan share, juga subscribe untuk lebih banyak resepi menarik daripada Cik Nom. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!